Jangan bully orang susah. Saya tak boleh tahan. Itu saya geram. Kadang-kadang orang marah saya, kawan, Angah Gentang you ni kasar sangat. Saya kata saya memang kasar. Kalau saya tak kasar, saya tak boleh dapat benda dah jalankan saya bekerja. Saya kalau tak kasar, saya tak boleh bagi orang tahu benda ni adalah salah. Kamu apa macam pun, orang susah tu datang, you dapat pahala yang besar. Mengapa you pergi beli dia dan dia dapat dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat anda semua pendengar dan juga penonton podcast Sit and Seek, dan kali ini kita telah pun sampai ke edisi khas Ramadan. Sedar tak sedar kita dah pun berada di 7 Ramadan. Alhamdulillah. Baiklah, anda semua masih lagi bersama dengan saya, Izzati. Saya cuma berehat sekejap sahaja dan kali ini saya kembali sebagai hos anda. Dan untuk episod yang pertama, podcast khas Sit and Seek Ramadan ini, kita bawakan seorang dermawan, kan? Seorang dermawan yang kaya hatinya, yang kaya budi pekertinya. Itulah dia di sebelah saya, Uncle Kuan Chi Heng ataupun lebih dikenali sebagai Angah Gentang. Yes, Uncle Gentang. Macam mana Uncle, sihat hari ni? Syukur sihat. Setakat ini sihat lagi. Masih lagi gagah memberi bantuan ke sana dan ke sini, betul? Ya, masih meneruskan misi aktivis kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak sembang tentang apa sebenarnya? Kita nak sembang tentang bagaimana kita nak tahu ataupun kita nak korek, kita nak mendapatkan inspirasi bagaimana seorang, orang kata, kalau kita orang kat Malaysia ni kan Uncle kan, kalau orang kata bagi bantuan tu, orang Melayu je banyak bagi bantuan. Bagi bantuan kepada orang Melayu sahaja. Bagi bantuan kiranya hanya tertakluk kepada satu bangsa sahaja. Tapi kita nak tahu macam mana Uncle sendiri sebagai seorang berbangsa Cina yang ada semangat, orang kata, nak menyatukan. Uncle punya tagline keharmonian negara, nak menjadikan negara Malaysia harmoni. Macam mana Uncle rasa dengan bila mana kita buat satu amalan kemasyarakatan, satu amalan baik, bersedekah dan sebagainya, boleh mengeratkan, boleh mengharmonikan negara? Saya rasa kita ada collective responsibility, maksudnya tanggungjawab bersama. Kalau kita idamkan anak kita boleh duduk dalam satu negara yang harmoni dan orang masmuk, rasa setiap ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk memastikan negara dalam keadaan harmoni. Dan kita tidak boleh menilai ataupun kita tidak boleh memilih bantuan tu kepada siapa yang kita nak bagi. Kerana setiap orang yang datang, mereka adalah hadiah daripada Tuhan bagi kita untuk berbuat baik. Tak kira lah dari Rohingya, dari UNHCR, dari Myanmar ataupun apa. Yang penting orang yang datang minta bantuan tu adalah dilihatkan sebagai seorang yang telah dibawa oleh Tuhan khas kepada kita. Maksudnya betul memang takdir, fate lah macam tu. Ya, mengapa ramai-ramai orang tu tak pergi jumpa. Dia jumpa kita. Maksud Tuhan dah menentukan. Kita ni lah orang yang akan diberikan peluang emas untuk membantu. Kalau kita tak boleh bagi bantuan kewangan, kita boleh bantu nasihat, semangat, doa. Banyak yang kita boleh lakukan, bukan saja hanya dengan bantuan kewangan saja. Itulah yang saya tengok pun dekat dalam page Uncle Gentang tu, ada juga bagi orang kata one call center untuk mereka yang ada masalah kesihatan, kan? Benda tu masih berjalan ke atau macam mana? Itu masih berjalan. Kita katakan macam nanti sekejap lagi saya akan pergi ke Seremban. Makcik kerja security. Pakcik terlantar, anak baru 16 tahun. Jadi mereka memang tak mampu nak beli pampers. Kita lihat keadaan dia, kalau dia tak mampu beli pampers, dia akan gunakan pampers dengan lama dan dia akan mendatangkan penyakit, because why? Dia akan jadi infection dan akan ada luka di belakang. Jadi bagi saya lah, kalau kita baca dari perihal kemanusiaan, kalau saya tak buat segera, kemungkinan pakcik ini akan develop bed sore semua ni kan. Betul. Jadi penting bagi saya selepas interview saya akan terus ke Seremban. Bantu mereka yang susah. Jadi bagi saya tak pilih kaum lah. Itu semua
kaum manusia mah. Okey. Kita kena bantu. Saya yakin ya adanya kekuatan ataupun semangat daripada Uncle Kentang ni mungkin ada kisah sebenarnya di sebalik apa yang berlaku. Mungkin Uncle sebenarnya orang kata benda tu kalau kita tak jadi, tak rasa kat kita tak rasa, kita tak akan buat benda tu. Betul tak? Siapa yang tak pernah rasa dia tak akan laluinya. Jadi mungkin Uncle rasa ada yang berlaku, ada yang sesuatu yang berlaku dalam hidup Uncle sehingga kan Uncle rasa ada semangat untuk bantu orang, ada semangat untuk tolong sampai jauh ke Seremban pun Uncle sanggup. Mungkin Uncle boleh kongsikan untuk kita sama-sama bagi manfaat lah kepada orang yang mendengar ni. Saya asal daripada Batu Pahat, orang susah, orang sangat susah. Orang Johor. Mak saya selalu pergi kedai runcit untuk berhutang. Bila pergi berhutang tu ada satu kali tu, bukan satu kali lah, beberapa kali, acap kali mak saya ada buat aduan yang taukir kedai runcit tu kurang ajar sikit lah. Dengan mak. Dengan mak dia cabul dengan mak saya kerana mak saya nak hutang kan. Jadi dia tunggulah, suruh mak tunggu cangkung gigit oleh nyamuk. Kami tunggulah sampai larut malam dan orang semua dah tak ada kat kedai runcit, dia panggil mak masuk. Jadi saya rasa Untuk Uncle masih kecil. saya masih kecil. Kalau saya ada pistol saya tembak dah. Kan? Ya, betul. Tapi saya harap iaitu satu pengajaran bagi saya lah. Bila mak saya dibuli macam tu, saya paling geram orang bully orang susah. Saya tak boleh tahan. Kerana itu daripada mak saya kan. Mak saya kena bully. Kami daripada kedai runcit bukan dekat. Kami jauh. Kami terpaksa berjalan berkilometer. Saya duduk dalam hutan. Jadi saya akan teman mak kan pergi beli, bukan pergi belilah, pergi hutang barang runcit. That's why mak selalu kena bully kan. Jadi masa balik tu mak akan menangis daripada kedai runcit tu, dah kena bully tak boleh hutang pula. Mak akan berjalan, saya akan berjalan tepi mak saya dan kita berjalan dalam gelap. Gelap lah, sudah larut malam kan gelap. Kita akan reda hutan tu, balik rumah kosong, tangan kosong, semua kosong. Bagi saya lah, saya nak minta maaf, saya minta peluang untuk bagi nasihat lah. Boleh, silakan. Jangan bully orang susah. Jangan bully. Tuhan datangkan orang susah tu, dia nak you ambil bekalan kubur. Nanti dia nak mati, dia pergi kubur, you pun baik. So kita kalau boleh kan, jangan bully orang susah. Saya tak boleh tahan. Itu saya geram. Kadang-kadang orang marah saya, kawan, Uncle Kentang, you ni kasar sangat lah. Saya kata saya memang kasar. Kalau saya tak kasar, saya tak boleh dapat benda dah jalankan saya kerja. Saya kalau tak kasar, saya tak boleh bagi orang tahu benda ni adalah salah. Kamu apa macam pun, orang susah tu datang, you dapat pahala yang besar. Mengapa you pergi beli dia dan dia dapat dosa? Because kadang-kadang orang ni terlalu, hidup dia terlalu mewah, terlalu senang. Dia lupa orang susah. Saya percaya ramai orang susah lagi. Kat Terengganu, kat Kelantan, kat Selangor. Kat Selangor pun ramai orang susah. Kat KL pun ramai orang susah. Because KL ni, kita duduk dekat PPR ni, tak boleh cucuk tanam. Saya kalau bandingkan kemiskinan bandar dengan kemiskinan kampung, saya rasa kemiskinan bandar jauh lebih teruk daripada kemiskinan bandar. Kampung. Kampung kita at least kita cucuk tanam ni. Tapi kat bandar nak cucuk tanam apa? Habuk semua. Betul. Jadi saya memang hidup ni ramai yang menderita. Negara kita, kalau kita negara yang berprihatin, saya rasa keperitan tu akan dikurangkan dengan baik. Malang ni ramai kita bawa diri sendiri. Dan yang kita kaya terus kaya, yang miskin yang tak peduli orang di tepi rumah anda. Saya pun kadang-kadang saya rasa macam nak kecewa pun ada dengan perangai manusia. Kita gagah cakap kita manusia yang bagus. Tapi tiba-tiba kita tengok jiran kita tak makan. Kita tak ambil tahu pun, tak ambil pot pun. Dan kadang-kadang mereka yang sakit ni tak boleh pergi hostel. Kan? Anak tak pergi sekolah, tak belajar. Kita minta maaf lah.
Saya nak cakap, saya ambil kesempatan cakap terus terang dan hati-hati. Saya dah tua dah, saya dah akan meninggal dunia. Dan apa akan jadi pada Malaysia selepas ini? Why we don't work together? Why cannot? Saya tak kira Melayu ke Cina ke India. Saya rasa kalau mereka ni susah, kita bantu je lah. Okay, dari sudut macam angka, kalau kita tengok Persatuan Angka Ketang tu dah ditubuhkan 2019. Tapi mungkin angka boleh cerita sebenarnya dah lama ke ataupun memang 2019 baru mula ataupun apa di sebalik pertubuhan tu, persatuan? Sebenarnya saya dah mula lama dengan Facebook, dengan social media kan. Dah lama. Jadi bila saya minta orang duit, orang masuk ke akaun diri saya rasa macam Berdosa lah kan. Tak bagus lah pasal bukan kita ada songlak atau kawat pun. Because kalau dia masuk dalam bank, semua tertera. Betul. Tak boleh lari, tak boleh lari mana pun. Tapi masalahnya dia punya prosedur tu tak betul. Jadi saya start dengan pertubuhan. Kita dah lama berkecimpung. Tapi itulah. Sebenarnya permulaan tu adalah daripada apa yang Tuhan aturkan. Saya rasa saya ni kerdil lah sekecil. Very small. Tapi perbuatan kecil tu mungkin boleh mengurangkan beban seseorang tu, kita buat lah. Okay, tadi Angka sebut tentang social media ataupun Angka banyak promote dekat media sosial. Mungkin Angka boleh kongsikan dekat kita semua ataupun mungkin ada dermawan, hartawan di luar sana yang juga nak mengikuti jejak langkah Angka. Apa yang Angka guna untuk, strategi media sosial yang Angka guna untuk mendapatkan orang kata dana, nak bantuan ni lah sumbangan yang Angka buat ni setiap hari. Tapi kita juga perlukan dana. Jadi mungkin Angka boleh kongsikan di strategi di media sosial itu sendiri macam mana Angka susunkan tu, aturkan tu. Tulis dengan hati. Tulis dengan hati. Masya Allah. Jangan tak dengan tangan. Tulis dengan hati. Pagi ni pun ada orang meninggal dan minta bantuan untuk beli keranda Cina lah. Cina Sibu. Yeah. Jadi anak dia anak tunggal dan memang anak dia baru nak keluar cari makan. Baru je nak start bekerja. Kita bantu dia, kita buat dengan hati. Dan saya dapat berita gembira juga hari ini, satu ibu bukan ibu lah, seorang perempuan yang mengandung tanpa ayah, tanpa keluarga, tanpa bayi punya ayah, because ayah sudah cabut lari. Dan baru melahirkan anak dekat Hospital Tuanku Azizah. Itu pun kita lindungi dia. Kita akan jaga baby tu sehingga mak dia habis pantang semua boleh kerja. So bagi saya dia we use the social media. Kita gunakan social media bukan untuk mengkritik atau bukan untuk melagak-lagakan. Lagak-lagakan tu. Saya rasa itu yang penting. Because kita tulis dengan hati. Dan orang boleh menilai hati kita. Betul. Kalau kita tulis dengan kita punya otak, lepas tu sekadar nakkan orang dengar saja. I think itu tak sampai kan. Biasanya nombor 2 ikhlas lah. You kena ikhlas because adakah you nak bantu orang ni. Dan orang boleh baca keikhlasan you. Kita tak boleh buat satu benda yang tak wujud. Betul. Because orang boleh nampak orang kata pembohongan seseorang tu. So bagi saya penting ialah we write with our heart lah. Okay. Tadi Angka bercakap tentang pembohongan, bercakap tentang ikhlas kan. Macam zaman sekarang ni kita tak tahu hati orang tu macam mana. Pernah tak Angka sendiri alami situasi yang mana orang tu minta bantuan, lepas tu sebenarnya dia scam je sebenarnya. Dia bukan betul-betul susah. Tapi dia sekadar nak duit Angka ataupun scammer minta tolong. Dan macam mana Angka menghadapi situasi macam tu? Cuba Angka ceritakan, share. Memang ada banyak kali situasi. Tapi kita dah lama. Jadi mereka pun tahu, mereka tak boleh cong kita. So dia makin kurang lah. Tapi kadang-kadang 1 bulan tu adalah 2-3 kali orang cuba nak memperdayakan kita. Tapi bagi saya charity ni dia perlu ada banyak jaringan.
NGO lain kita pakat, kita pakat dengan JKM, pakat dengan polis. Kan? Jadi pihak-pihak ini dia orang tahu ketua kampung sana, dia orang tahu ini orang kaki dadah. So you dah dapat info tu. Dapat info. And then kita akan blacklist. Kita ada data, blacklist data. Ada dalam kita punya data. So bila phone number ni call ni, sistem ni, dia akan timbul blacklisted. So dia tak akan dapat apa-apa lah because dia ada blacklisted. So canggih lah ya. Boleh lah, data kita ada 2 data. Data yang benar, data yang kena blacklist memang ada. Dia akan kena blacklist lah. I see. Okay. Uncle, ini soalan daripada saya lah kan. Orang kata istiqamah kan. Kalau kita Nabi pernah ajar, istiqamah tu adalah benda yang paling susah nak buat. Uncle mungkin dah buat amal apa orang kata, amal kebajikan ni dah berpuluh-puluhan tahun. Macam mana Uncle kekalkan istiqamah tu? Maksudnya macam mana Uncle kekalkan konsistensi dan macam mana Uncle rasa macam okay, bila Uncle dah dikenali ramai dengan populariti tu, macam mana Uncle elakkan diri ataupun hati Uncle tu daripada rasa aku buat ini untuk popular ke, aku buat ini supaya orang kenal aku, macam mana? Ada tak pernah situasi macam tu ataupun macam mana Uncle mengatasi tu? Kita nak ambil inspirasi. Because kita, sebab benda ni ujian kan? Kita asal daripada orang susah. Saya beritahu you direct lah. Saya pernah gaduh dengan ayam. Ayam? Yes. Balik rumah tak ada makan. Pergi reban ayam cari apa yang ayam makan, kita makan. Jadi bagi saya, mak ayah saya takut kami kena halau. Kami duduk rumah kongsi dah. Rumah kongsi masuk di rumah majikan. Okay. Mak saya dibuli teruk sekali. Saya beritahu memang teruk kami dibuli. Mak saya diberikan untuk menuri getah. Tapi mak saya diletakkan di penghujung kebun getah. Yang mana orang tak sanggup pergi, mak saya kena pergi. Sebab jauh sangat. Yes. Terlalu terperusuk lah. Dan pendapatan mak saya tu selalu diambil remeh oleh Mando. Mando tu jaga kebun lah. Dia suka, dia bayar gaji, dia bukan tetapkan berapa susu you dapat, susu getah you dapat, I bayar you. Dia suka, saya bayar RM10 atau RM20 macam tu. Jadi, daripada keadaan kami tu dibuli dulu, saya rasa terpanggil lah. Okay. Saya tak boleh stop. Memang pun saya ada banyak tomahan, fitnah, yang kata saya ni gitu dan gini. Tapi suara orang sakit dan orang susah ni, dia lebih lantang daripada suara kritikan. Dan kita dapat bagus ni daripada Tuhan. Saya ni jarang sakit. Satu hikmah dia yang kita dapat daripada Tuhan ialah saya jarang sakit. Dan selalu dipermudahkan saya punya jalan. Jadi kalau saya takut satu hari nanti, saya tak dipermudahkan, saya tak buat kerja. Kerana Tuhan tahu saya mampu buat. Saya mampu tulis media sosial. Saya mampu berjumpa pegawai-pegawai untuk bantu. Saya mampu berjalan. Ramai kawan saya dah tak mampu berjalan. Sakit kecil manis, sakit tu, sakit ni. Dan saya masih boleh berlari. So kalau saya masih boleh berlari, itu anugerah Tuhan. Dan Uncle kena teruskan. Saya rasa saya kena teruskan. Dan setiap kali saya nak buat sesuatu, saya rasa macam ada power di belakang. Saya dipermudahkan jalan-jalannya. Jadi saya takutlah. Nikmat yang saya terima daripada Tuhan tu ditarik balik kerana saya tak ada bantu orang. Faham? So saya takut. Because bila pagi ni pun tadi ada orang minta wheelchair, minta tongkat ni, send that. Saya boleh tolak. Jauh kan, Kelang. Tapi saya kata, okay lah Uncle, saya set untuk you. Besok pagi saya panggil tim hantar. Because kita takut, kita tolak tu, orang ramai tak tahu. Manusia tak tahu yang you tolak. Tapi siapa tahu? Tuhan tahu. So kalau you ingat Tuhan, you tak berani buat lah. You takut lah pasal nanti Tuhan tarik, bagi kaki patah ke apa kan. Betul. Dia kata aku dah anugerahkan you dengan baik.
mengapa you tak tolong orang? So kita takut lah. Memang saya akan selalu percaya benda-benda. Nikmat tu bukan dari kita punya mata, kita punya penglihatan siapa punya? Allah Tuhan punya. Kalau satu hari Tuhan kata aku tarik mata penglihatan kamu jadi buta. Tak dapat buat apa dah. Telinga milik you, tapi pendengaran milik Tuhan. So you fikir tak, nikmat yang kita dapat ni adalah semua daripada Tuhan. Dan bila kamu dah ada satu tugas, kamu tugas polis, kamu tugas askar, kamu tugas doktor, kamu tugas petani. Jadi kamu tugas untuk bantu orang, tu buatlah. So you buat because I already given you all the facilities. Saya ada ambulans. Ambulans bukan saya beli semua. Orang derma. Kan derma orang tu datang dari mana? Datang dari Tuhan. So kita ada van jenazah, kita ada bomba. Bomba pun ada. Ada bomba, jentera bomba. So kita ada bot semua. Itu semua orang derma. So kita dah siapkan alat-alat tu. Jadi kita buat lah. Dia macam konsep serve and return. Maksudnya bila Allah dah bagi, Tuhan dah bagi kita penglihatan, pendengaran. Jadi untuk kita yang bersyukur ni, kita akan buatlah amal kebaikan. Kita akan return balik. Kita akan give back. Continue tu. Betul, itu satu konsep yang saya kira kalau kita sebagai orang Islam, kita dah pun diajarkan konsep seperti itu. Bila kita syukur, Tuhan akan tambahkan lagi nikmat. Dan begitu jugalah dengan apa yang Uncle buat sekarang ni. Tadi Uncle ada bagi tahu kan, Uncle ada bomba, ada apa? Bot semua. Bot semua tu. Jadi kalau macam biasanya kalau ada misi-misi macam banjir dan sebagainya, Uncle akan gunakan tu dan Uncle akan bagi pinjam ke ataupun Uncle akan panggil pegawai-pegawai bomba tu untuk ada pinjamkan lah. Kita sama-sama dengan NGO kita. Kita NGO ni tak boleh stand silo. NGO ni dia kena work together, Rotary Club ke, mana-mana badan amal ke. Kita buat, macam saya buat urus van jenazah kan. Bukan saya seorang buat. Ramai, grup kita ramai. Ada dari Abang Nongci, Abang tu semua kan. Betul. Kita kumpul ramai-ramai. So, tim ni tak boleh keluar, tim tu keluar. Tim tak boleh keluar, tim tu keluar. So kita ada kata keharmonian bersatu padu. Oh, memang best. Saya beritahu best. Semalam pun saya urus jenazah. Semalam. Tapi bermula punca dia call saya, dia kata saya nak balik, mak saya tak ada duit. Okay, nak balik Pulau Pinang kata saya. Pulau Pinang. So saya kata saya punya tim nak ambil, tapi ada tim lain kata dia boleh ambil, dia boleh ganti. Okay, tim dia jalan lah. So kita bermuzakarah. Betul, bincang sebelah. Berbincang, kita join. Siapa yang available boleh pergi, siapa yang tak. Yes. Konsep macam tu senang kan sebenarnya? Senang, kita senang. Tak payah gaduh. Walaupun kita daripada persatuan yang lain, tapi kita bekerja juga dalam persatuan lain. Kita ni Tuhan wujudkan persatuan untuk kita kumpul. Tak kira, saya memang saya open. Okey. Jadi bersempena dengan di bulan Ramadan ni kan Uncle kan, banyak tak adakah dia punya sumbangan Uncle bagi lebih lipat ganda ke, ataupun Uncle ada spesifik kempen untuk Ramadan tahun ni? Uncle ada apa-apa misi ke ataupun ada projek di mana-mana ke Uncle? Okey, saya duduk bersama dengan IKN dan juga kanser onkologi HKL lah. Bagi saya yang penting, mereka yang miskin, mereka yang sakit harus diberi keutamaan. Yang tak mampu cari rezeki, yang mungkin celebrate hari raya yang terakhir dengan ahli keluarga. Sakit dia dah cancer fighter kan. Cancer fighter dah last ujung-ujung. Saya baru berbincang dengan satu syarikat besar, developer lah. Mereka ada panggil saya buat untuk mencari golongan orang Melayu orang Islam yang akan sambut raya ni. InsyaAllah kita akan dalam bulan Ramadan, minggu kedua, kami akan berikan bantuan-bantuan. Selain daripada itu, kita akan berdosa. Saya minta maaf, saya pakai ayat berdosa ni. Kita akan berdosa kalau kita pergi ke pasar Ramadan, kita beli jamuan-jamuan, kita makan macam riak. Kita beli ini, beli itu kerana kita nak buka puasa. Lebih elok bagi kita mencari mereka yang tak makan, yang tak ada makanan untuk buka puasa, yang untuk sahur tak ada duit, tak ada makanan untuk sahur. Saya bukan nak tu, saya beritahu direct,
Kami Cina pun, kami kalau pasar Ramadan kami happy. Kami akan pergi pasar Ramadan kan beli banyak-banyak. Rugi lah. Beli banyak-banyak. Pasar Ramadan kan banyak tu. Banyak makanan. Makanannya enak-enak semua kan. So kami Cina pun masak impos hari. So pergilah beli makanan. Bagi saya yes. Beli makanan tu dan sedekah pada Kepada yang mereka yang tak mampu buka puasa, mereka yang tak mampu bersahur. Itu yang kami hambat. Untuk bulan Ramadan memang 100% kami hambat benda tu. Because why? Saya rasa saya berdosa kalau saya makan, kawan tu tak ada makanan untuk sahur, tak ada makanan untuk buka puasa. Pernah jadi. Dan kebanyakannya di bandar. Di bandar, di PPR. berbanding daripada di kampung. Di PPR, berbanding di kampung. Kampung kata dia boleh ada ayam, ada ikan, dia mancing. Dia boleh survive lah. Dia boleh survive. Kan? Jadi Rambo kan, dia boleh survive, dia boleh tanam pokok. Tapi bagi orang bandar ni, kalau belum gaji kan, I nak cakap kalau setakat budak-budak gaji 2,000, nak gaji, nak tunggu gaji. Dia boleh buat apa pun kan, dia kena part time je lah, macam Grab food, betul tak? Dia, yalah Grab food kalau hujan lebat. Betul. Malam-malam hujan lebat, kita pun, kita harus, kita sebagai warga negara Malaysia, kita harus, tak kira Cina, Melayu, India, kita harus hambat orang-orang macam ni. Hambat, cari mereka, beritahu mereka, hey, come, let's go. We are together. Tak kira lah sepaket Maggi mee ke, sepaket satu tray telur ke. Asal mereka ada duit, ada makanan untuk buka puasa. Dan untuk sahur. Itu yang penting. Ada pernah saya jumpa orang tak sahur, nak buka puasa pun tak ada makanan. Bagi saya lah, saya tak tahu. Saya rasa saya dosa. Kalau saya Sebab makan, kita makan bermewah-mewah. ya, Tapi di luar kita sana, pergi kat pasar Ramadan tu, kita rembat apa yang kita nak makan, ikan bakar semua tu kan. Dan kita lepas tu orang tepi kita, rumah kita tak ada makan. Bagi saya lah, kalau boleh buat jaman buka puasa setiap hari. Tapi jangan buat dekat tu, buat dekat PPR lah, bawa PPR. Bawa kawasan yang orang miskin, beritahu, okay, ini 30 hari ni memang kita ada bubur, kita ada nasi. Kita ada sponsor. Buat macam tu lah. Selain daripada beli baju raya tu tak penting. Yang penting yang mana yang tak makan ni. Ya, betul. Yang nak balik rumah tengok mak yang tua, tak ada duit beli duit bas tiket tambang. Itu yang saya pernah jumpa seorang kawan nama dia Jaafar. Dia beritahu saya, mak saya ada uzur ni. Saya tak tahu bila raya lagi saya boleh jumpa mak saya. Tapi kalau abang boleh sponsor duit, balik beli bas tiket. Kan? So saya, okay, no problem. Sponsor bas tiket, sponsor dia punya duit saku. Yalah, kata you belilah apa-apa bagi mak. Walaupun benda tu tak berharga, bernilai sangat, tapi ia berharga untuk mak you. Buy something lah, buy telekong ke, you buy one apa ni, baju ke baju. untuk dia. Tak kira baju mak lah biasa, beli solat. apa-apa bagi mak. Betul. At least mak akan rasa kan anak yang bagus. Okay. Jadi Uncle sebagai seorang yang kita kata aktif dengan bidang ni, Uncle rasa sepanjang berpuluhan tahun Uncle telah melibatkan diri ataupun melibatkan dirilah dalam aktiviti kemasyarakatan macam ni, siapa sebenarnya pihak yang sepatutnya ambil langkah dulu untuk membantu? Sebab kita kata tadi kita cakap orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin. Yang kaya tak kaya lah dia dengan adanya luxury yang kehidupan yang sangat mewah dan sebagainya. Sampai dia lupa orang yang miskin ni setiap hari kais pagi makan pagi. Jadi Uncle rasa sebenarnya pihak mana yang bertanggungjawab, yang paling bertanggungjawab untuk mengatasi masalah ni sebenarnya? Orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tak kira dia pemimpin ke, dia pengemis ke, dia orang dekat dengan Tuhan. Kalau you ingat mati, you ingat Tuhan, you akan buat. Orang tak kira lah kedudukan you seorang, kan, orang kata. Dan ada orang yang berpura-pura buat pun ada. Kadang-kadang kita pun geram. Bila kita nak bantu orang tu, tak payahlah suruh orang berkumpul, beratur, berjam-jam, bagi ucapan. Saya tegur terus ni, direct. Saya sebagai orang tua, pakcik. Pemimpin ada, minta orang pergi tunggu, bagilah apa ni, bihun satu
Satu bungkus. Satu bungkus. Air mineral satu. Bagi saya lah, itu berdosa nama dia. Itu bukan bersedekah. Itu Kenapa bukan tu? menyumbang. Kenapa tu? Kamu menyakitkan hati orang-orang yang menerima sumbangan tu. Kamu memperlekikan orang yang menerima sumbangan. Saya nak beritahu direct. Saya ambil peluang ni cakap terus terang. Ini lama saya tak cakap dalam podcast. I cakap terus terang daripada hati I. Kenapa tu? Jangan jadi bodoh. You nak cari pahala tapi you dapat dosa. Itu bukan nama cari pahala. Itu untuk gimmick publicity. I see. Kalau boleh jadi Sadina apa? Omar. Saya dan Omar, betul. Pergi cari orang malam-malam di rumah, letak beras, letak apa, belah. Tak payah pun. Dalam keadaan yang orang lain tak tahu. Yes. Tapi dalam sekarang ni kita tak terpaksa Publicity. gunakan publicity itu untuk apa? Untuk mendapat sumbangan. Untuk mendapat sumbangan, untuk mendapatkan, menggalakkan lebih ramai orang buat. Itu tujuan dia mana? Niat dia mana? You kena adjust niat tu. Kalau niat untuk publicity, tak payah. Kalau niat untuk menggalakkan lebih ramai orang, just go ahead. Tapi minta maaf saya cakap terus terang. Ada ramai yang dalam golongan itu, bila kata, okay, bulan Ramadan saya buat program. Program tu untuk menaikkan nama dia. Dia bukan untuk membantu rakyat yang betul-betul susah. Just sekadar orang kata charity program. Macam tu, CSR. Charity program. Community service kan. Community service. Community service, dia kena macam ni. Dia tak perlu orang beratur-beratur pun. Nenek tua beratur, okey lah, katakan kita nak bagi sumbangan. Kawan tu daripada PPR sekian. Dia nak naik taksi atau dia nak naik bus. Dia nak naik LRT datang ke tempat ni. Lepas tu kena tunggu berjam-jam. Ya. Realitinya macam Lepas tu kan? orang besar tu datang. Oh, saya bagi sumbangan sekampik beras, satu botol minyak. Kawan tu nak bawa beras tu balik. Perjalanan jauh. Naik bas, naik tu. I kata dengan you betul-betul. Kita buat dosa. Kita lagi menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Kita riak dalam Facebook. Saya pemimpin sekian tempat. Saya memberi sumbangan. Selesai memberikan bantuan. Saya beritahu you, nanti dalam kubur you panas. Tuhan akan menyoalkan you. Itu yang dia orang tak fikir. Dia orang nak hidup dalam dunia. Dia orang tak nak hidup dalam kubur. Bagi saya, hidup yang dalam kubur lebih penting daripada dalam dunia. Betul. Okay, jadi ini untuk kita kata untuk last lah untuk sesi yang terakhir. Mungkin Uncle Kentang boleh kongsikan lagi apa orang kata kata-kata terakhir, pesanan daripada Uncle Kentang tu sendiri untuk bagi semangat kepada rakyat, seluruh rakyat Malaysia ni, khususnya di bulan Ramadan ni, untuk sama-sama giat memberi sedekah, giat membantu orang. Okay, Uncle? Pesanan saya lah. Hidup ni untuk mati. Mati adalah untuk hidup. Mati adalah untuk hidup. Okay. Jadi kalau kamu nak hidup di akhirat, kamu berkorbanlah di dunia. Ramai orang, dia kata, okay lah, I must live like king now. You only live once. Macam tu I kan only kata. live one. I only live like king now. Macam apa. Tapi bagi saya lah, yalah, mewah tu memang milik semua orang. Betul. Tapi mewah dalam sedekah lagi kita Lagi dapat, bahagia sehingga dapat eternally. jamin, tak kira jamin, kita diajar, dididik macam tu kan, bahawa it's important lah for us to think, and this is a great country. Ini adalah satu negara yang terbaik, di bumi yang terbaik, kurang bencana alam. Betul. Tak ada apa ni orang kata peperangan, tak ada gempa bumi yang dahsyat. Betul. Jadi saya menyerulah semua rakyat Malaysia, ayo kita bersatu, kita hidupkan hidup kita dalam dunia. Hidupkan hidup kita dalam dunia. Faham? Jadi kita kena ambil iktibar macam tu, dan semoga kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Itu paling penting lah. Yeah. Saya rasa itu yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya ni orang tua.
saya akan meninggal tak tahu bila, besok, hari ni, sekejap lagi kan. Jadi bagi saya idamkan satu negara yang harmoni untuk anak saya, anak kamu, anak kita, anak tuan-tuan dan puan. So marilah kita bina asas yang sedemikian. Bermula daripada sekarang. I beritahu you are late. Kamu lambat. Saya dulu daripada tahun 70-an, saya masih ingat kawan-kawan saya semua. Kami hidup begitu mewah sekali walaupun kami miskin. Perhubungan kita begitu akrab sekali sampai boleh tidur-tidur boleh mimpi kawan. Kawan Melayu, kawan Sing, kawan semua India. Kita boleh main satu kali, boleh, wah, best. 70-an walaupun dalam keadaan negara miskin, tapi keakraban kita dengan antara kaum tu sungguh rapat betul. Tak adalah benda remeh, benda kecil-kecil. Ya, betul. Itulah Uncle kata hiduplah kehidupan kita dalam dunia ni. Itu kata-kata Uncle Kuan Chi Heng untuk kita sama-sama ingat, untuk kita sama-sama ambil untuk jadikan pedoman. Betul lah, sebagaimana yang Nabi pun ajarkan kita ni, ambillah manfaat dari kehidupan kita dalam dunia ni, buatlah sebanyak mana pun amal kebaikan kita dalam dunia ni, dan yang penting sekali pastikan amalan yang kita buat istiqamah, sentiasa berterusan, dan itulah yang sedang dan sama-sama kita lakukan insya-Allah. Jadi itu sahajalah untuk perkongsian kita pada episod yang pertama ni untuk podcast khas Sit and Seek edisi Ramadan. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Uncle Kuan Chi Heng, Uncle Kentang sebab sudi hadir ke sini, ke IKIM, dan selepas ni nak pergi bergegas pula ke Seremban untuk bagi bantuan. Semoga kita sama-sama boleh menjadikan Uncle Kentang sebagai inspirasi kita untuk buat kebaikan. Ingat, kalaupun tak dibalas di dunia, tapi Tuhan akan balas di akhirat. Jadi itu saja. Terima kasih buat anda semua yang setia mendengarkan. Nantikan untuk episod yang kedua pada minggu hadapan bersama dengan tetamu istimewa lagi, khususnya untuk edisi khas Ramadan podcast Sit and Seek. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.